Okay, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Kita punya Azia, enjin dah terbuka. Bukan enjin, hood dah terbuka. Dan kita ada sesuatu di atas kita punya enjin. Kita ada spark plug laser iridium. So, apa yang kita perlukan ialah set soket 16 dan T10. Langkah yang pertama, kita kena buka kita punya cover ni. Ni sebenarnya simple, dia tak ada skru. Cabut dia. Cabut. Satu. Lepas tu kita removekan daripada dia punya ni. Alright. Okay, kita ada tu, 2, 3 coil pack. So simple. Kita just buka. Kita punya skru 10, ada 3. Susun elok kat atas ni. 1, 2 dan 3. So just simple, tarik benda ni keluar. Okay, dan kita boleh akses kepada kita punya spark plug. So nak buka spark plug, kita pakai set soket 16. Kalau korang ada ratchet kat rumah, lagi memudahkan urusan. Macam aku tak ada ratchet, aku pakailah sambungan macam ni. Ini dan ini sambung. Pusing sampai habis, kita boleh angkat. Okay, kalau tak boleh keluar, saya guna balik kita punya coil pack, cucuk dalam, tarik dia keluar. Nak lagi mudah, kita buka soket ni. Okay, dah. Ini kita punya spark plug original, biasa punya. Ini kita punya spark plug yang baru. Okay, kita pakai iridium. Iridium ni lastik up to 100,000 mileage. So tak payah pening-pening nak tukar lah. So untuk aku kat sini, aku pilih brand NGK. Okay, benda ni simple. Kau ambil ni, just masukkan. Lepas tu kau masukkan kau punya soket tadi balik. Kau just pusing lah. Pusing sampai habis. Okay, habis ni dah ketat. Pakai ni tak ada pusing. Kita sambung balik yang panjang dan ketatkan. Okay, dan ni nanti ketatkan sampai habis lah, sampai dia tak boleh pusing. Tapi jangan paksa. Dia to the point yang sampai tak boleh pusing je. Nanti kau rasa macam dah habis kan. Tengok macam ni. Dia tak boleh pusing. Jangan paksa. Okay. Ni dah ketat. So ulang langkah yang sama untuk piston yang berikutnya. Okay, so untuk Azia ni, aku find dia lagi mudah untuk bila kau remove dia punya soket. So kat sini ada tempat tekan, just tekan, tarik, remove. So proses yang sama untuk silinder kedua dan berikutnya. Benda ni kau boleh buat sendiri kat rumah. Okay, dah siap buka. So kita ambil. So kita ambil silinder nombor 2 punya. Buka dan kita tukar. So ini NGK, yang ni pun NGK. Nampak nombor kita berbeza lah. So yang ni yang biasa, yang ni yang iridium. Masukkan dan kita ketatkan. Okay, aku cakap tadi, just tarik sampai ketat, tak boleh pusing. Jangan paksa, okey.
Okay, the last one. So untuk yang ketiga ni aku punya recording pada minit ke-8. So kau boleh buat dengan masa yang cukup mudah sebab ini 3 silinder. Dah longgar. Saya bawa dia keluar. Okey. Kelebihan tukar iridium ni dia lebih kelebihan tukar iridium ni api dia biru. So api biru lebih panas, dia akan memberikan pembakaran yang lebih baik berbanding spark plug biasa. Bukan spark plug biasa. Spark plug biasa ni bukan tak bagus, cuma yang ni advance sikit lah. At certain point, bila dia bakar tu sempurna ataupun dia bakar tu dengan keadaan yang lebih baik daripada spark plug asal, improve you all punya fuel consumption. Right. Okey, dah ketat. Dah siap. Siap, kita masukkan dua soket dia. 1, 2 dan 3. Dan kita masukkan balik kita punya skru 10. Dah siap. Okey, skru 10 ni pun ingat dia sekadar ketat, jangan paksa. Okey. Dan kau pusing dah habis 10, dah cukup. Jangan paksa. Kenapa aku suka pakai T? Sebab dia senang. Pusing macam ni je. Okey. Okey, siap. Dah siap pasang kita punya spark plug. Kita pasang kita punya air filter punya extension lah kot. Okay, masukkan kita punya lubang ni dekat dalam kita punya air filter, then just tekan. Okay, concern point dia dekat sini satu masuk, kat bawah ni ada satu lagi lah. Kau just tekan, and then we are good to go. Okay, thanks for watching. Semoga bermanfaat untuk rakan-rakan semua. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi